guys, cuba tengok kita orang nak pergi mana. Kita nak pergi mana? Kita baru balik kerja tadi. Balik kerja 6:30 tadi. Sekarang pukul... Tunjuk aku makan. Okay, sekarang kita orang... Saya dah lari rumah. See? Sekejap. Okay. Cahaya pada hari dengan harapan dan keyakinan kalah tanpa bertanding. Perkataan yang orang panggil kalau tiba-tiba kau bercuti last minute. Apa? Sudden trip. Improper. Orang Inggeris lah. Improper plan. Impromptu kan? Impromptu trip. Ha? Betul tu? Ya, good. Yay. We are going to overseas. Overseas? How I wish in front of you is my crush. Letak kaki. Kau buat look at it. Dah tak kenal. Nanti kita edit. Ini pun apa? Saya nak bukan. Ada lagi ya? Tudung kita lebih murah. Macam mana nak jumpa jodoh ni? Tak ada siapa pun dah. Tak nak Kelantan kan? Tak nak jodoh Kelantan. Tak nak Kelantan. Tak apa. Dia je buruk. Kita sekarang ni ada dekat R&R. Tak payah check. Tak ada orang curi. Okay, check. Ada je jangan tunjuk ke aku mana. Lepas kau check dia bukan. Masa dia Masa orang curi tidur. Betap tidur. Bunyi sakit tu. Tengok. Patut lebih akurat problem kau. Pun pakai. Kau tak tadi aku kat office. Aku baru tak keluar toilet. Aku dengar macam banyak-banyak Cina dekat ni. Rupanya banyak dia lelaki Melayu nak esok Jumaat. Aku macam awkward. Aku macam, kau tahu tak kalau bukan nak naik lift, nak lalu pergi kat belakang ni, kena lalu area ni, kau seorang. Kalau aku mahan rasa dia macam kau naik tangga. Macam dia orang tengah sembang. Tiba-tiba berhenti sini. Ya ke? Sembang lagi. Pasal aku macam Lampau tu rasa. Lanjut lah. Tadi kau rasa barang hilang pun je kan? Kenapa cantik video aku record? Cantik. Dah sampai. Cantik. Orang tidur ke? 5.13. So actually kita orang pergi Kelantan. Di rumah Ika. Kita nak cari nasi daging. Dia dah sampai. Kita dah sampai. Ang dekat. Tidur bawah. Lepas tu bawah pula fikir korang sampai tak muat tidur ni. Tidur kat mana? Bilik bawah yang dekat dalam. Hai guys, kita dah siap. Hari ni hari Sabtu. Hello. Power bank kau nak charge tak? Macam mana nak charge? So this is my outfit. Bila nak ambil? Kita kan kita ni. Kau nak bawa Outfit simple je. Mana nak
Okay, so itinerary kita hari ni merancangnya boleh? Merancangnya nak pergi Golok. Boleh zoom ke ni? Tapi kita tak tahu lagi. Kita tengok dulu macam mana. Kita gamble. Cuba teka siapa Kelantan. Ayin, turun sikit Ayin. Turun. Nampak sikit. Ni macam cantik je kalau ambil gambar. Ya tu. Tak nak. Nyanyi. Tak nak, tak rap. Oh, tak ada rap, tak ada nyanyi. Tak payah, ni tak payah. Puisi driver dengan departure ya. So kita akan live dekat Thailand ni. Jauh lah. Cincang. Jauh. Cincang. Thailand ke Korea? Oh. Macam mana Thailand ni cincang? Sawadika. Sawadika. Cincang. Cincing na. Cincing na apa? Oh. Cincang Korea. Thailand cincing na. Ini itu kita ambil susu kita tinggal. Kita ambil susu tinggal. Adik gratis dia ada cak. So sekarang ni kita tengah beli SIM card. Beli je lah Olin tu. SIM card yang orang panggil. Apa orang panggil lah? Roaming. Untuk masuk Thailand. Memang give cukup. Nak mi goreng telur mata so. Mi goreng mata. Untuk kau ke? Maggi goreng. Maggi telur mata tak? Alhamdulillah. Maggi goreng telur mata so. Nak sama macam kau. Mi goreng kedua. Mi goreng tak pernah try. Kita singgah makan dulu sebelum pergi Golok sebab nak tunggu kakak Air batu kosong je. Kakak Ika tengah Air batu kerja. kosong juga. By the time kita habis makan and then solat Zuhur, kakak Ika dah habis kerja. Ini boleh terus ke Air Golok. batu kosong. Kau ada apa? Tom yum. Semua dah goreng. Aku dah tak main. Malam tadi aku sampai Kelantan. Teh beng. Teh beng sedap. Korang ada teh beng kat sini? Aku nak minum teh beng kat Thailand ni. Mesti aku tak gambar kau. Ni kenapa sedap? Biar cepat makan. Dia lapar sangat. Saya tak tahu gambar tu. Panas juga. Ma. Tak. Aku suka. Tak pernah lima. Ini nak tisu ni. Dua-dua. Already got my etok. Thank you, abang. Papri. Nak tom yum. Bisa apa? Boleh tak letak je semua dalam ni? Lepas tu nanti nak buang sampah kat atas. Patutnya kita plastik ni kau. Kalau tak ada korang, aku takkan experience sampai bila-bila macam ni. Kecuali dengan lelaki lah. Kalau lelaki aku Etok tom yum. kalau dengan lelaki aku jaga anak. Kalau dah ada anak, tu tak dapat aku sebelum. Orang tu dah di masa-masa kahwin 25, 27, 29. Aku je paling muda. Dia kata aku 22, aku dah 23. Black kan? Laki. Tak dia. Sekejap aku rasa kena rasa lagi. Saya lah kalau makan tu dia je. Kat Thailand je lah kaki tu. Yang kat sini biasa cuma aku orang Melayu. Ya, sekadar masin je. Masin tom tak yum. sesedap yang Oh, tu lemak. Lemak-lemak kan. Ni apa tak juicy ke? dia tak rasa masin tom yum, rasa masin. Isi dia elok lagi tak? Ma. Tapi tak juicy sangat dah. Tak tengok. Kau tak nak? Kau kena tahu dia semua makanan Kelantan ni kita beri buka. I'm eating etok-etok. Hai. Tak uni. Tak nak menyelam. Rasa paprik pula. Nak menyelam. Menyelam etok. Sini tutup apa? Lek Malaysia. Alek dia. Sebab kalau Hi guys, we are passing the border of Thailand
pemeriksaan imigresen. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kami untuk pergi masuk ke Thailand. Tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil aziz. Ya Allah ya Tuhanku, semoga selamat sampai Thailand. Amin. Thailand ni betul. Lepas tu kita rate ada. PDT tu ke? PDT. Okey. Sian dah bapa si ganggu dia. Okay, this is Thailand. No more bahasa Melayu here. Okay. Kau boleh tak? Kau boleh. Kau boleh. Okay, hi. So sekarang kita sampai mana? Kita dah dekat 7E Thailand. 7E Thailand. Tapi kita orang Mana 7E Thailand? nampak tak? Nampak tak? Nampak. Kita tunjuk kat sini lah kan? Oh tak ada. Ada lah. Okay, nanti lagi kita orang tunjuk. Sekarang kita orang nak tak, kalau aku buat macam ni dia akan nampak muka aku. Nampak? Kalau buat macam ni Tengok, cuba tunjuk muka kau. ni. Ikut kamera ni lah. Okay. Okay, kita orang nak tukar duit sekarang. All sponsored by Mami. Oh, patut Ika cakap tadi boleh solat kat 7E. Tu nampak surau. Itu surau. Itu surau. Mana kita Okay. So, kita nak tukar duit sekarang. Kat sini ada cafe Amazon. Tu cafe Amazon. Okay. So ni Ika nak tukar duit. Ikut Mary, ikut ni. Semua sama. Tapi cuma dia bahasa Thailand lah. Mana? Ni bahasa. Ni bahasa betul. Ni bahasa betul. Ni bahasa Thailand. Mana tadi? Mana? Bahasa Nabi? Ni? Oh, bukan lah. Bahasa kita. Jom. Okay. Jom kita pergi sana. Okay. Weh, ni kau punya. Kau cari gula-gula ni. Kau haram. Kita nak tukar duit. Cuba tengok berapa ringgit. Siapa betul dia. Sponsored by Ma. Ma yang sebenar dekat Pasir Putih. Ni Ma second. Certified. Okay, so kita nak buat apa ni? Tunjuk duit Thailand. Oh, tunjuk duit Thailand. Dapat berapanya? Dapat 2,000 tu. Boleh tak suruh libras tu. Oh, kaya. Kita kaya. Cukup ke ni? Okay, so jom. Tak sampai setengah ribu di sini. Can you record me? I want to know. Ya? Tak, okay. 7E. 70. Dah keluar 70. Ya, beri untuk Alisa. Weh, sumpah langit cantik gila. I'm so happy. Dan aku puas hati aku beli kamera. Weh, aku rasa kau beli pada masa yang tepat. Aku nak teh ais. Kita betul-betul kat Thailand ni tau. Ini tak tipu. Ini tunjuk tulisan. Selepas ni. Okay, aku tak pernah pergi Thailand. Ayin pun tak pernah. Ika dengan ini je pernah. So aku sangat jakun sekarang ni. Aku dekat luar negara. Tapi panas nak mampus. Cantik budak tu. Waktu tu tak viral lagi yang 7E semua tu. Faham tak? Tapi ni kita dah besar sikit baru. Weh. Waktu tu mana ada. Aku tak pergi. Ya, oh my god, sejuk dah. Dah terbakar ke? This 7E Thailand. Heaven. Oh my god. Apa tu? Mochi. Kita beli lepas tu kita buat mukbang nak? Kalau kita? Boleh? Jom. Ya, aku main bakul Going to shopping and make a mukbang video in the car. Okay, what you gonna buy? Ini kita buat mukbang sama-sama tau. Kita pergi 7E, balik pun kita pergi 7E Okay. So kau nak buka. Aku nak ni. Aku nak Ika, apa beza ni dengan ni? Baca. Dia tak ada bahasa Inggeris. Mana lagi sedap? Tak, aku nak terus. Mana lagi sedap? Ni apa? Aku pernah makan ni biru. Okay, First item. biru satu. First item. Cik nak buat sound effect. Ting. Convert. Lebih mahal ni RM55. Kita kata 20. Betul juga. Botol 5 air yang kecil-kecil tu sedap tak? Okay, jom. Sausage ke yang dia kata sedap? Sausage.
Ini borong ni. Ni berapa? Kepala bang. That is chicken pizza. Pepperoni flavor. No. Yang burger tadi RM5.48. Oi, murahnya. Weh, nak tu? Nak Ni sausage roasted satu. BBQ chicken with honey. Yang satu Ni aku. Aku nak ambil ni. Aku punya. Aku ambil. Kau ambil ni Aika? Tak. Oh, ni siapa yang ambil? Ni roasted BBQ chicken with honey. Roasted teriyaki chicken. Ambil je lah yang lain-lain. Boleh rasa-rasa. Tak halal lah. Halal lah. Aku pernah makan lah ni. Sekarang ambil. Ambil apa? Sedapnya. Tak boleh ke? Nak air Orang letak air pisang lepas tu campur coklat tu kat kan? Korea pun orang buat ke? Oh, ya ke? Tapi aku nak ni air teh ais ada kan? Oh, ni tak nak beli. Tak nak beli. Saya nak air teh ais. Kita cari air teh ais. Ada tak? Ada tak? Habis. Habis. Teh ais. Tak refill tu. Tak ada rezeki. Nanti maybe kalau kita patah balik ada. 7E lain. Lah tak ada rezeki. Kita cari Saya pergi ada banyak kat sini. Banyak Ya tu. Ini memang brand Thailand lah, Magic. Ya ke? Mari tolong susun untuk dia. Happy birthday to you. Mochi ada mochi coklat je. Ni apa? Macam Gudetama. Oh, weh. Sedapnya kau kat. Ada kucing kat sini. Tengok lagi ke belah sini. Ada orang pernah bawa kat? Salmon skin tak? Sudah. Chicken skin. Aku nak salmon. Salmon ni. Halal tau. Apa salmon? Ni? Chicken skin. Tapi ni sedap. Makan sekali je. Banyak kan orang cakap salmon skin tak halal. Ni ko. Okay, new section kita dekat barang-barang kering like chocolate, biscuit and so on. Tak tahu nak beli apa. Ni macam nabati. Ini macam tak seronok sangat kan? Apa ni lama tak muzik. Aku nak mencabut tapi ada kamera tau. Bapak Panas gila tu. Kau tahu tak dia beza 1 kilometer je dengan Malaysia. Tapi panas dia macam lain. Ya Allah miau-miau. Dia cakap macam okay, sekarang ada benda lagi penting untuk diikut kan. Iaitu Meow 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 Thailand. Sawadee-krap meow. Meow, sawadee-krap. Meow. Meow, sawadee-krap. Sawadee-krap. Krap. Hey, you're so cute. Can you speak Malay? You did. Hey, this is so cute. So cute lah you. Dung lah. Dung lah. Dung lah. I'm from Malaysia. Bye-bye. penatnya ya Allah. Super panas tu. Penat gila. Okay, hi everyone. Hi. Aku Dora. Mubang. Kan budak tu besar dah kecil banyak version. Depan lagi. Okay, sekarang kita orang nak buat review makanan yang kita beli di 7E. Bernilai RM90. RM90 tapi dia 600 baht. Okay. Tak payahlah convert kan. Kalau kita convert nampak mahal lah. So, kita nak review mana burger dulu lah. Basic one. The basic one. Tunjuk dulu apa ada tu. okay. Makan satu-satu. Tunjuk dulu. Okay, aku tunjuk dulu First we got hot dog chili cheese. Fresh chili sausage. Ni ayam. Tak boleh nak tonggeng sangat lah tumpah. Wrap ayam. Cheese sandwich. Burger. Ada burger Recommended by udang. Ikar. Beef cheeseburger. Burger BBQ. Beef. Chicken. Cheese. Chicken. Lepas tu dia bagi sos. Okay, Amazon chocolate. Sedap gila guys. Harga Tolonglah. RM7 je kalau RM7 jauh. Ni kalau kat Malaysia RM17.
Kalau kita orang strawberry apa? apa? Strawberry cheesecake. Strawberry cheesecake. I love this one. Okay. Punya bahagian aku tak ada tahu, tapi kita share-share. Bahagian kau tak ada. Ini semua tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Kita sekarang ni Ohana. Sama-sama. Kau ambil satu bagi dua. Tengok guys, Okay. macam mana aku nak hidup kalau tak ada dorang. Ini dibahagi dua dengan Ika. Kau tengok. Sial ikan. Cuba lah try. Dia nak serut macam tu. So kau gigit sini. Tak nak. Dah roti. Try buka. Tarik cheese. Tarik cheese. Ke ada cheese ke? Tengok Sama sikit. cheese tadi. Wow. Sedap ah. Aku tak boleh beli. Susah itu. Boleh buat tu? Oh my god, kita boleh makan breakfast. Boleh buat. Tidak nak mampu. Tidak mampu. Bukan sebab kita lapar sangat kan? Bukan. Kita makan kan tadi? Weh, gila. Apa cerita ni? Siapa cerita ni? Mak kau yang kau. Budak-budak tu nak kita Sabar dekat. Kapung kak. Tu je aku cakap. Macam pantun. Kita jangan close up. Weh, apa treat? Apa thumbnail? Thumbnail. Tak ada thumbnail. Bodoh lah. Oh. Weh, ni macam pak kelapa tu. You go. Okay. Sekejap. Semua makan dia sedap dah mampu. Legapnya. Sedap weh. Sedap tu. Dengan lemak-lemak dia. Sedap ke? Bau macam family lah. Oh, sorry. sorry. Cut. Sensor. Editor dekat. Okay, this one. Okay, makan. First bite? Ya. Aku first bite. Wow, so cute. Like miniature. Abang aku check, aku dah reply. Betul lah yang biasa. Time ni abang kau paling Biasa je. Tapi roti diorang memang lembut gila, memang sedap lah. Dia macam basic black pepper. Dia macam ni tau. Macam McD punya edition untuk Chinese New Year. Apa? Tapi dia Prosperity. Oh tadi. Ada chicken Berapa kali dah tunjuk? cakap balik kali. Okay. Apa? Aku dah penat sebenarnya makan. Cakap banyak kali kena cut. Ni siapa nak edit ni? Kau ni tak boleh jadi YouTuber ni lah. Kenapa kau tinggal kat aku yang ni setan? Sorry, gigit buat apa? Gigit tapi tu Makan je yang. Mulut air RM1 ke? Mulut dia melengkung kot. Ini mana ni sikit? Penat bodoh makan. Penat kunyah. Walaupun lembut. Last, kita orang nak makan burger Sampai udang yang habis ditunggu. Tonggok. So ni dia udang dengan ikan. Sedap sosis ni. Berak. Apa tu tu? Megak pula. Tu je. Nantilah. Tak dia macam Weh, sos masuk sini lah. Sampah masuk sana. Ni, siapa mak ada satu pasir ni? Sos kau? ni aku nak letak etok-etok. Tak berapa. Tak nak letak sampah kereta, sampah kering. Ni ada satu sos. Mana sampah? Mana belakang. Weh, sumpah kenyang. Doa-doa. Sampah. Terangi bintang. Kau ni nyanyi lagu ni kenapa? Tadi ada lagu tu. Melekat kotak aku. Ya Allah. Minta maaf semua. Nama coklat Daifuku namanya. Macam orang Indo je. Dan nama dia tulis nama. Ni. Nama coklat Daifuku. Kita orang betul-betul pergi Thailand tahu sebab ada product of Thailand kat sini. Ni dapat free apa ni? Awak benda cakap tak faham. Cookies. Ain tak nak. Okay. I nak rasa Euro cake. Dia cakap Euro sebab bentuk dia macam Euro ke? Siapa nak? Tak. Tak nak. Apa tu kaya ke? Macam nasi boleh rasa banyak kat lagi Malaysia. kan? Custard. Custard. Banyak. Ni ada 3 dalam dia. Dia terus. Tak ada baju. Strawberry chocolate. Blackpink. Bukan. Sedap tu. Makan separuh pun nak satu. Sedap. Okay. I'm a chocolate lover. I approve. Kau diam lah. Inti apa coklat lah.
matang. Matang. Pahit lah. Tak manis. Sedap. Tapi dia sedap. Dia pahit-pahit ni. So I love. Kalau untuk aku bukan semua lover, biasa je lah. Tapi sedap. Kita review. Kita bagi rank. Ambil kan ni. Rank. Okay, rank sampai Rank. Top 3 je lah tadi semua. Top 3 yang korang paling suka. Let me. First, Beef cheeseburger. Itu tak point tak? Tu nombor 1. Start dari 1 kedua 3. Nombor 2 is termasuk air. Ni sandwich cheesecake. Tak air tak termasuk dia 2. Sandwich cheesecake nombor 2. Dia 2. Aku ingat balik apa aku makan. Aku tak lupa. Yang ketiga is dia mochi. Oh, soalan dia mochi. Soalan saya tu. Kita lepas ni. Okay, 3. Oh, first aku suka cheeseburger tak cair. Nombor 2 aku rasa aku pilih ayam bekas kecil tu. Sebab macam senang dimakan dan sedap juga lah. So third aku pilih sandwich cheese. Okay. Aku suka chicken wrap. Wow, chicken wrap kau masuk betul. Yang kedua burger. Yang ikan tu. Yang ikan cheeseburger. So cheeseburger tak pilih. Yang 2 years later. aku paling suka berikan. Oh, betul. Second hotdog. Betul. Apa ni dah orang tak pilih. Apa ni kasih? Sausage tu. Kita kan? Roti sausage. Roti hotdog. Lepas tu ini kata. That's all. So kita orang nak pergi Watson. See you there. Bye. TV sini ada Watson. So kita orang akan pergi Watson. Let's go. Dia macam giant lah. Wait nanti. Ma. Woi, dia full face kan make up aku siap. Best gila. Apa? Lotion. Oh, Boleh pakai lipstick? Boleh. Sekejap tersenggol lah. Kena 200 ke atas? 200 kot. Tika, boleh guna visa? Visa. Tersenggol tak ya? Alipay boleh. Ha? Alipay boleh. Alipay boleh? Ha. Nice. Boleh lah ambil satu lagi. Boleh duit ni. Ha. Alipay bukan kena top up ke? Aku dah memang top up tak senggol. Wow. Beautiful. Pomo. Mana dah makan? How much? Center mana? Mana ni? Aku tak lihat. Orang baik dia aku Kita ikut Ma. Pergi Big C. Ma. Ni Ma kita orang. Mana Ma? Mana Milo? Milo dah tadi. Kita nak pergi mana ni? Salah. Lagi ni. Wow. Wait. Jangan nak Cuba teka Ain mana? Mana Ain? Oh, hebat. Hi guys. Okay, this is after makeup dekat Watson. Ain dan cermin. Cantik tu. Ni sumpah comel. Pasal. Dan berapa? RM13. Mahal juga. Dia kan mahal. Dia kalau macam dapat harga Malaysia aku tak miss. Comel. Besar. Ain, slipper rumah. Yang ini. Siapa nak beli cermin? Daripada pincang cermin aku 4 jam kau beli ni. Siapa yang pinjam cermin kau? Semua orang minta cermin aku. Aku tak. Ya, kau beli kat Hanan. Tapi Hanan dah banyak getah. Macam mana? So kita dah dekat kaunter nak bayar. Tapi still tak ada. Kaunter still kosong. Tak jumpa langsung lagi. Yup. There's no handsome guy at Big C. Tujuh dah kan? Dah baik. Bukan apa biji cili banyak. Saya berapa biar kak? TMI buruk. Okay. Kita orang sekarang dekat Wawa. Ni Wawa ikan bakar Sungai Golok. Kita orang nak makan Miang Pla ori from Thailand. Semua nama kat Thailand. You guys eat Miang Pla at what? At kedai Thai Shah Alam Nuk. Untuk orang kat Thailand.
Kita orang kat Thailand. Ikan yang pelang. Nak kapur ni? Wah. Wah. Nak. Sini. Kau tanya aku apa suka? Apa tu? Tengah record pula. Okay, bye semua. Tak jadilah weh. Mission fail. Thank you, Ketia. Thank you, Ketia. Okay. Weh, kalau kau kenyang di sana. Kenapa? Oh, tak ada. Kenyang-kenyang. Ini adalah hari terkenyang. Bihun memang banyak ni je. So, tambah kena jimat-jimat sikit. Tambah sos tak payah. Jimat-jimat sikit tu, nampak tu. Ikan tak apa banyak. Bihun dia. Bukan campur. Bihun dia lain-lain. Macam hidup. Ni hang terasa. Relax. So. Rasa dengan mihun. Apa? Uni anymore. Ni aku angkat satu sos. Ikan dengan satu sos. Sedap. Terus jadi ayam. Sedap. Okay, kau nak juga ke? Okay, engkau memang tak pernah rasa kan? Kau pernah rasa tak? Oh, dah tak makan. You meet the fish. Apa dia ha? Ni pla. Ni apa? Ni pla. Oh, ni pla. Oh. Mihon ta, plata. Rasa apa? Miang siapa? Miang kau? Ni pla. Ni tau. Balut ya. Kayaknya faster ya. Sedap tak sos dia? Tak weh. Sedap kon. Kau kena rasa suka. Kau suka. Kau suka sos dia kau suka. Sos dia tak pedas tak? Kita kau mana? I nak rasa miang pla. Tambah dia boleh tambah? Boleh. Tambah boleh. I tak suka ikan. Sor. Di setengah je lah kan. Ikan tak? Ya kan? Aku nampak ikan tu aku macam oh, ambil bihun ni. Pedas lah kau? Sama dia pedas kau makan ni? Apa dah selalu makan? Ambil bihun saw like this. And then ambil ikan. Dengan bihun. Dia masih terlalu penuh home meja ni. Ikan ambil banyak lagi tu. Sebab ikan ni besar. Ikan nak bihun. Bihun. Banyak ni cukup dah. And then you balut. Sorry wait, sorry tu. Review lagi penting. Sedap ni sos dia macam ni apa? Kau kata kau suka. Macam makan yang Vietnam roll. Vietnam roll. Yang crunchy. Ni. Sorry, saya kutip. Sedap je. Ni kenapa? Sedap lagi. Wah, apa tu? Tulang. Apa? Apa biasanya? 10 out of 10. Dah makan. Saya dah pregnant 5 bulan. Sedap gila tak bibir? Kita sempat tak membazir. Haa. Okay, nak agak. Aku berjaya bawa dia orang datang sini without my parents. It's a flat. Sedap kan? Sedap kan? Sedap. I have so Daripada much jauh dia nampak air. sugar. Hijau dengan biru. Kita nak ni. Ais. Ini. Oh, tak payah buat ais. Ais. Ambil sini ais nanti.
mana? Dah sampai ke? Boleh tonggeng tak? Banyak tak kat mana? Separuh. Sikit sangat. Problem. Sikit je. Campur. Ni dah tak rasa dah tiap hari. Kita pergi 7E lain. Mas penuh. Selalu macam tu. Ya, pergi bayar take ice je lah. Kita pergi cakap. Sampai. Tika tunjuk air. Hasil tanggapan. Tak full. 7E yang kedua. Nanti dia tengok 7E yang ketiga untuk hari ni. Ya weh. 7E ketiga. Musim cari burger. Tadi tak ada burger. Harap-harap ini ada burger. Amin. Amin. Tiba-tiba tengok item pun banyak. Memang lah. Ambil tak? Bakar. Tu. 7E yang ketiga. Okay, tadi kita orang tonggeng. Tengok sini banyak-banyak. Banyak weh sampai sini weh. Tadi kat sini je. Muka Dah riak. full. Tapi tak dapat full. Ini cukup satu cawan lagi kan? Ni tak boleh. Kenapa? Tak boleh. Salah ambil. Dia ambil lagi satu. Mana-mana. Ganti. Beef. Oh, back. Oh. Like back. Bukan kita makan tadi. Dua tu tak tadi. Gambar sama. Kami sayang mama papa. Kami sayang semuanya. Jangan kita kena tampar je kang. Kami sayang mama papa. Tengok kamera. Smile. Sunat. Bola. Dah kena balik. Comel. Flying kiss? Buat sini. Macam mana kau? Flying kiss? Pandainya. Oh. Betul ke? Boleh jawab semua? Boleh ni ke tak? Okey lah. Mia. This is Mia. Ati. Ati. Mia. Ati. Hai. Hai. Ya, jom. Jom ambil mana kamera. Dia tu pergi sekolah lagi sebenarnya tak tahu lagi. Ni Cik Ibu sedap duduk atas 1,000 orang ni. Ni nak tengok lagi. Kenapa? Suka kamera tu? Macam sayang Mia. Mia siap aku Mia. Mia kenapa? Bye. Bye-bye. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Sini masuk kamera meh. Sini. Mana Amsyad? Amsyad Adam. Ni Amsyad. Cakaplah nama saya ni. Cakap nama saya. Nama saya ni. Bukan ni nama awak. Nama awak apa? Nama saya Adam. Saya ada. Saya tak sebab Adam, saya Ashu. Dia malu. Awak umur berapa cakap? Umur saya? Umur saya 5 tahun. Oh 5 tahun. Saya tinggal dekat. Bila saya dah masuk bab 6 tahun. Oh tinggal dekat mana? Tinggal. Tinggal tempat tinggal. Rumah awak kat mana? Rumah ibu. Rumah ibu. Rumah ibu kat mana? Rumah Tok Umar. Yang rumah Tok Mak boleh lah. Okay, bye-bye. 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 Bye. Seorang duk atas riba. Salam. Ini bukan seorang. Ini seekor. Sedap ni duduk atas dek. Betul ni? We're going to breakfast right now. Nasi daging. And Nasi kabu. And
Cewek molek. That's all? That's all? Sebab aku tidur macam ni. Tinggi kisah. Sebab sejuk. Oh, sejuk. Sebab tu pihak katil. Sebab kat aircon tu dia macam angin aircon tu masuk tu dalam badan aku. Dia fikir lah kan. Jalan. Jalan. Come. Comel. Malu. Ya Allah, air budak kami. Jangan ibu nak sebelah je. Assalamualaikum. Salam. Tak buka. Hai. Tadi di mana kamera? Kiss. No reaction. Okay, kakak. Dages. Balik. Apa kau? Bulu aku 9. Tuan kuih. Tak kira kuih lagi? Kita tak ambil kuih lagi tadi ada. Ada lah kuih. Ya. Ini. Oh itu. Tapi nak satu kuih tu. Dalam ni apa? Macam mana? Red bean. Sampai ni apa? Ada. Kuncinya. Betul Johor. Terengganu. Tu tak. Dekat Merah. Sayang kan? Nampak bersih. Nampak? Kau naikkan? Tak nak naikkan lah? Tak nak. Apa nak ayam? Nak. Oh, bro. Kita cakap video dah sangat. Boleh? Tak ada ke? Segera tengok kau ini. Tak. Apa? Itu dia. Kembang makan seragang. Boleh speaking. Tak ada pakai tudung sama. Ada comel sama-sama semua. Dah kita dah air lah. Ya lah. Okey, mata kaya. Tak. Ini tempat Melayu. Wah. Sampai ke baju tu? Tak. Oh, selia. Azim. Oh, tepuk. Baru kita buat. Royak sikit-sikit. Oh, cantik. Lalu tulah yang tentu. Ini pasal miso. Nama ni pasal apa? Pasal sikit. Pasal sikit.
Weh, tak ada ke benda lah. Oh my god, aku suka. Weh, macam sorry, macam vibe Jeju. Kan? Apa-apa? Tak boleh benda ya? Balik kampung tidur. Dapat check map dekat pasar sana. Ada di pandang. Pasar Siti Khadijah katanya kot. Tahu lah. Siti Khadijah buat JB ke? Kan? Yang ni kita boleh check map. Bau sedap. Bau sedap. Panas. Tak hangat. Dalam dia panas. Sedap gila. Sedap. Inilah yang rasa yang aku bayangkan. Sedap. Pertama pun potato RM weh. Awak reply pukul 5 kan? Kenapa lebih kita tutup dah? Gembira tepuk tangan. Kenapa Atif ada dekat sini? Mak dia nak beranak. Mak dia nak beranak. Ya, Atif kita punya. Abang kecil sangat. Oh. Tapi dah betul lah cakap. Kenapa boleh kata kita? Itu mainnya pipi dia gebu-gebu tu. Siapa ni? Bila nak habis tak roti dalam mulut tu. Weh, aku minta dia kunyah terus weh. Oh, kena koi. Nganga. Show. Tunjuk gigi. Ada ni ke apa ke kat pesat? Jangan lagi. Apa kat mana? Apa kat orang beransur? Siapa ni? Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Bukan sini, situ. Tu. Siapa tu? Nak dengar dia kekek. Lagi. Mana belakang? Hari ni kita akan makan apa mana? Suka dessert cheese in cup dapat free. And apa nama dia ni? Banana pancake. Banana pancake. By Kak Bella. Okay. Kak Bella siapa? Kakak Ipah. Kakak Ipaika. By Pisang Hut. Pisang Hut. Cheese in cup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedap. Dah rasa tadi rasa. Kena buat 10 out of 10. 10 out of 10. Infinity out of 10. Itu kan macam dalam cerita mama-mama. Mak tahu tak yang ada 3 orang mak jumpa anak tepi jalan tu. Lepas tu dia buat balik jaga anak tu. Oh. Kau tu tengok satu Lisa Suhani bang. Nak balik. Look at me. Balik. Ini. Nanti nak tak gambar kat situ. Nak tak gambar nanti kat Thailand Sport. Okay. Lagi kita ngantuk. Aku pendek. Kak Yun yang datang. Oh. Okay. Show your passport. Okay. Pasport kita warna biru. Passport kita mewah. Bukan mewah sama bawah. Kenapa biru? Border pass. Balik. Okay. Beza tu kalau guna malam dengan siang. Yang biasa punya. Ya, dia jadi tak ada beam cahaya. Okay dah. Welcome to Malaysia. Kenyang? Kena zoom ke? Balik nanti Oh, this is night eh. Balik lah saat ni. Oh, ya aduh ni. Berapa set? So. Sekejap nanti dah dekat aku. Okay, bye. So sekarang kita orang dah habis boarding Malaysia lama gila. Tika dengan Ika dah tak tahan gila nak kencing. And then I'm going to jangan pergi. I'm going to play with her. Like a very cute cat. Mejuk. Dia pergi kat kakak you ni? Nama snowball ke? Ke snowflake? Snowflake ke snowball? Oh, Cause I'm fearless. oh, you're so cute. Mata biru. Adik. Ih, comel. So cute you. Kakak wanna play. Adik, nampak muka adik kat situ? Dah tak nampak dah gelap. Sampai Raya. Dah nak sampai KL. Cuti habis. Video balik tak gembira mana? Cuti habis.